Pendidikan adalah sebuah perjalanan. Tugas kita hanyalah belajar dalam segala cabaran untuk kita mencapai setiap tujuan. Bicarakan tentang pendidikan sudah pasti perlukan pemikiran yang berinovasi dan yang pasti ada kepayahan dalam pembentukan. Tetapi ia akan memberi 1000 keseronokan. Nama saya Uzma binti Johar, bernombor matrik A175524. Saya anak kelahiran Kota Bersejarah Melaka. Dan sekarang saya sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan jurusan Pendidikan Sukan dan Rekreasi. Sebelum itu, saya telah menyambung pelajaran di tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Baru. Memperlihatkan sifat saya yang agak kasar, bahawasanya saya sangat aktif dalam aktiviti lasak. Bahkan, hobi yang paling saya suka adalah berjalan-jalan dengan melepaskan segala tekanan dari detik sukar. Bergurau singgah bersama rakan yang rapat sambil menikmati alam yang penuh keajaiban. Tenang rasanya. Seorang Uzma terus melangkahkan kaki dengan melihat suasana alam dan melupakan sebentar segala kesedihan. Perkara yang paling penting adalah mencipta ruang pendidikan untuk saya berbakti dalam dunia generasi Z dengan perasaan yang bahagia walau apa pun yang mendatang. Saya, Uzma binti Johar, bercita-cita menjadi seorang pendidik masa hadapan.